gambar tu begitu. Okey, ada gambar tu begitu tunjukkan forensik. Lebam tu lebam pukul ataupun lebam orang tahan pukul. Itu Sebentar tadi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, isu penceraian Kamal Adli dan Ukasha Shenros menjadi semakin tegang setelah tersebar dakwaan mengenai konflik kekerasan rumah tangga. Perkara itu telah didedahkan oleh Ukasha sendiri beserta paparan bukti bergambar bagaimana tubuhnya mengalami kecederaan termasuklah kesan lebam. Dari awal tak ada satu pun saya buka pasal isteri saya sabar. Akan tetapi Kamal yang selama ini memilih untuk tutup mulut akhirnya tampil bersuara demi menepis segala dakwaan melampau yang dilemparkan terhadapnya. Akan tetapi Kamal yang selama ini memilih untuk tutup mulut akhirnya tampil bersuara demi menepis segala dakwaan melampau yang dilemparkan terhadapnya. Pihak Kamal dan peguam sepertinya sudah menjangkakan isu-isu sebegini akan dibangkitkan daripada pihak sana. Pelakon itu tegas mengatakan dia langsung tidak pernah angkat tangan terhadap Ukasha maupun anak mereka. Demi Allah, saya berani junjung Al-Quran, saya tak pernah memukul isteri saya. Jika perlu, Kamal juga tidak takut untuk menjunjung kitab Al-Quran dan melafazkan sumpah atas nama ibu bapanya sendiri bagi membuktikan bahawa tuduhan mengenai kekerasan rumah tangga adalah tidak benar sama sekali. Sehingga saat ini, dia masih berusaha sehabis baik untuk menyelamatkan perkahwinan mereka yang baru berlangsung selama 4 tahun. Ujar Kamal Adli lagi, 8 jam kau boleh duduk dengan orang tu, kos cerai tu bila datang, tak pula menghadap aku. Masih lagi bergambar suami isteri, Kamal tidak mampu menahan kemarahan saat bercakap mengenai tindakan Ukasha yang mendapatkan khidmat kos cerai dalam konflik melibatkan mereka. Selama ini dia sebenarnya bersifat terbuka untuk bertemu dengan kos terbabit. Dia juga mempertikaikan tindakan kos berkenaan yang hanya mendengar sebelah pihak sahaja. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.